guys, kita update untuk tim Terengganu FC guys ya. Weh, dengan baju barunya. Ini bukan baju baru kan? Ini baju dah lama. Kasih cantik sikit lah untuk aku nak pakai kan. Takkanlah video nak pakai baju t-shirt. Aku ada banyak baju cantik tapi malah nak pakai lah. Ni pun baru lepas mandi kan. Siap sikit lah untuk video ni kan. Kau bayangkan aku nak special pakai untuk video ni. Sebab aku nak update pasal Terengganu lah. Kabarnya guys Terengganu FC mereka dah ada banyak perubahan. Katanya mungkin akan bawa coach. Coach tak pasti lagi coach mana. Dan mereka masih lagi dipegang oleh caretaker sekarang untuk Terengganu FC lah. Aku nak betulkan tangan aku. Aku pegang macam ni. Aduh, sakit pula. Tapi walaupun Terengganu juga ada bawa beberapa player. Kabarnya Hakimi Azim. Hakimi Azim akan lanjutkan tempoh pinjaman ya. Kalau kau tahu guys, Hakimi Azim ni adalah player JDT. Tapi dia dipinjamkan ke KL City. Dan seterusnya dipinjam ke Terengganu FC. Aku rasa untuk next season, Hakimi Azim mungkin akan main dengan JDT kot. Kalau kau tengok JDT sekarang memang beberapa player diorang pun dah banyak boleh katakan. Tak ada kan. Tapi Hakimi Azim mungkin just support. Tak tahulah, tapi sama je kalau dia main tak dapat persaingan macam mana kan. Memang kena bench lah duduk kan. Dan ada juga beberapa player import untuk Terengganu FC. Katanya daripada Tajikistan guys ya. Tajikistan akan bermain untuk Terengganu FC. Dan ada juga ada lagi pemain import. Tak tahulah 2 pemain import atau 1 pemain lokal. Dan itu sajalah. Sebab aku pun kalau nak update Terengganu, aku nak update coach. Kita tak pasti guys coach mana yang akan jadi coach untuk Terengganu FC. Jadi memang ini kerja yang sukar jugalah. Hopefully Terengganu boleh buat yang terbaik. Dan itu sajalah. Dan aku tak nak banyak sangat update pasal bola ni. Sebab aku memang buat channel YouTube ni channel saya suka je. Jadi kalau aku nak update lagi, ikutlah. Tapi aku akan update untuk korang semua. Jangan risau. Untuk korang kan, bukan orang lain pun.